Okay guys, sebelum Nisa nak teruskan, Nisa nak tunjuk dekat sini. Nisa dah redeem sebanyak RM200 daripada apps Dudu. So, kalau korang berminat nak dapatkan Touch and Go ataupun banyak lagi voucher-voucher lain, korang boleh dapatkan lah. Okay, so ada banyak. Untuk sekarang ni Touch and Go tengah out of stock. So tapi ada banyak lagi reward yang korang boleh dapat lah dekat sini. Okay, tapi tak apa. Dekat sini Nisa nak share dekat korang macam mana untuk kita nak withdraw. Macam withdraw korang pergi dekat bag ni. Sebagai contoh sebagai contoh, walaupun dia out of stock, kita tekan je. Contoh kalau nak redeem RM100 ni, nanti korang redeem lah dekat bawah ni menggunakan coins. Tapi tak adalah sampai 900,000 coins pun. Dia gunakan dalam 2,500 coins je. Okay, so cara nak dapatkan coins adalah korang kena main challenge ni. And in order untuk main challenge ni, korang memerlukan diamond. So diamond ni, untuk 100 diamond secara percuma, korang boleh claim dengan menggunakan link yang Nisa dah letakkan dekat screen ni. So untuk next diamond, korang kena invite friends untuk dapatkan diamond tu lah. Ataupun korang tekan dekat button tambah ni. Tapi ni Nisa tak suggest jangan. So Nisa ulang semula. Jangan keluarkan apa-apa duit dekat dalam apps yang Nisa share. So dekat sini tolong jangan. So Nisa takut korang salah faham nanti. So kita tulis siap-siap dekat sini . Kejap kita tukar warna merah. Jangan. Okay. Jangan spend apa-apa duit untuk korang belikan diamonds dekat dalam apps ni. Sebab kita menggunakan apps ni untuk kita buat duit. So kalau kita gunakan apps ni lepas tu kita beli, so apa point kita nak gunakan apps ni, betul tak? So gunakan cara yang percuma saja. Satu cara yang korang akan dapat 100 coin secara percuma once korang download adalah dengan menggunakan link Nisa dekat bawah ni, ataupun dengan menggunakan code yang Nisa dah letakkan dekat screen ni. Cara kedua, korang boleh invite friends. Okay, so invite friends ni dia mudah je. Korang post je dekat korang punya thread account ke Facebook ke korang punya Instagram ataupun WhatsApp ke apa-apa social media platform yang korang ada, korang boleh post dekat situ. Alright. So untuk nak main ke nak apa dekat dalam ni, Nisa dah tunjukkan dekat tutorial yang pertama. So korang boleh tengok dekat situ. Okay. So untuk video kali ni just simple punya video. Just Nisa nak tunjukkan dekat korang yang apps ni memang betul-betul legit membayar. Cumanya korang jangan keluarkan apa-apa modal dekat dalam apps ni. Okay. So itu sahaja. Thank you so much for watching. Kalau korang suka, jangan lupa untuk tekan button like, share, komen dan juga subscribe. I'll see you guys in the next one. Bye.